Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam dini hari malam dini hari. Maknanya ni dah lanjut dah. Ni waktu sebenarnya waktu kita dah mula berlayar seperti mana kapal berlayar kan. Yang dihormati Ustazah Muzayyana dan yang bahagia Ustaz Azwan dan semua yang hadir, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, termasuk kita punya pengurus program kita lah, Abang Ali dan ahli keluarganya, di tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh kerana malam semakin lanjut lah, takut besok terlepas subuh, yelah maklum lah kan, ni kita dah penat daripada pagi tadi. Saya cuma nak bawa 5 perkara je, 5 perkara yang mudah untuk kita ingat dan mudah untuk kita hadamkan sebelum tidur. 5 perkara yang mudah untuk kita hadamkan sebelum tidur dan mudah untuk kita ingat. Besok kalau tanya, kalau tak dapat 5, 3 masih tinggal lagi, ataupun sekurang-kurangnya 1 terlekat dalam ingatan kita. Okay. 5 perkara yang membolehkan seseorang itu masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingat je 5 perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu kalau dilakukan dia boleh memasukkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Perkara yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW, kalau kita nak masuk syurga, afsyus salam bainahum. Maknanya sebarkan salam di antara kamu. Kerana menyebarkan salam ni menyebabkan kita akan berkasih sayang. Rasulullah SAW adalah orang yang cepat memberi salam kepada orang lain. Dan Nabi memberi salam, Nabi menganjurkan kepada kita untuk memberi salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Jadi hari ini satu sunnah Nabi telah ditinggalkan, iaitu kita memberi salam kepada orang yang kita kenal ya, tapi tidak pada orang yang kita tidak kenal. Terkadang-kadang kalau orang yang tak kita kenal memberi salam kepada kita, apa yang kita akan cakap? Kau kenal tak orang tu? Jadi kita tak menjawab dulu. Sepatutnya kita menjawab salam, kan? Menjawab salam yang diberikan. Dan inilah di antara amalan golongan para salafus salih ataupun para nabi yang terdahulu dan umat-umat yang terdahulu, kerana mereka ni sentiasa memberi salam dan menganjurkan salam, sehingga orang-orang kalau nak masuk syurga Allah SWT, mereka besok dialu-alukan dengan ucapan salam oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Salam yang paling mudah, Assalamualaikum. Itu adalah salam yang paling mudah lah. Dan salam yang paling sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memberi salam ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan ada 4 perkara, iaitu 2 perkara yang disebut 2H dan 2S yang menyebabkan seorang itu berkasih sayang. Pertama, S yang pertama ialah solat jamaah. Jadi bila kita duduk dalam solat, kita sering solat berjamaah, kita akan berkasih sayang. Sebab kita bila sembahyang, orang yang datang sembahyang ni dia tidak mengira pangkat, tidak mengira keturunan, tidak mengira warna kulit, kan? Mereka boleh duduk dalam satu saf tanpa adanya darajat dan kedudukan. Jadi dengan sebab itu, orang Islam bila mereka mendirikan solat, mereka boleh berdiri dalam saf yang sama tanpa mengira apa sahaja kedudukan dan jawatan. Jadi dengan sebab itu, Islam menganjurkan kepada kita supaya
Kenapa Nabi SAW menyebutkan salatul jamaah tafdulu min salatul fazi? Kedudukan orang sembahyang berjamaah ni 27 darajat daripada orang yang seorang-seorang diri, kerana dia punya faedah yang besar. Salah satu daripada faedah orang solat berjamaah ni akan mewujudkan kasih sayang di antara satu sama lain. Yang keduanya, nak memupuk kasih sayang ni ialah yang kedua ialah hadiah, iaitu memberi hadiah. Memberi hadiah. Memberi hadiah juga menyebabkan lahirnya perasaan kasih sayang di antara satu sama lain, kan? Hadiah ni tak perlulah besar kan. Kalau orang pergi haji contohnya, mereka ni beli hadiah yang simple-simple, beri minyak wangi, kadang-kadang bawa balik kacang je kat kedai sadi banyak kan. Tapi oleh kerana itu cara memupuk kasih sayang, pemberian itu akan melahirkan kasih sayang, hadiah kan. Kemudian S yang pertama ialah salam, dan S yang kedua solat dan salam. H yang pertama tadi ialah haji, dan H yang kedua ialah hadiah. Makna 2H 2S. Jadi yang pertama ialah nak memupuk kasih sayang orang dan nak masuk syurga Allah Ta'ala dengan cara yang mudah ialah sebarkan salam. Dengan sebab itu golongan sahabat, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia punya kerjanya tiap-tiap pagi masuk dalam pasar. Kerana dia mengetahui tentang kelebihan salam ni, dia masuk pasar tiap-tiap pagi, masuk daripada mula pintu pasar dan keluar ke pintu pasar ni, hanya kerja dia bagi salam je. Itu kerja dia tiap-tiap hari. Ini kalau kita lihat di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi disebutkan tentang fadilat salam. Yang keduanya, perkara yang kedua, amalan untuk mudah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ialah at'ibul kalam. Maknanya bercakap yang baik-baik, kan? Bercakap yang baik-baik. Dengan sebab tu bercakap baik ni adalah tanda iman. Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi SAW bersabda, kan, bahawa siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik. Ya, perkataan yang baik ni beri nasihat kepada orang, kan? Menyampaikan nasihat, memberikan tunjuk ajar. Jadi ini adalah maknanya perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan seseorang itu boleh maknanya masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bercakap perkataan-perkataan yang baik-baik. Jadi kalau orang hidup ni, mereka contohnya sebagai seorang guru, kan? Guru ni adalah orang yang paling banyak sekali menuturkan perkataan baik dalam kehidupan dia sehari. Kerana mendidik anak daripada kecil sampailah ke besar, kan? Sudah tentu kalam yang keluar daripada mulut dia itu adalah kalam yang baik. Kerana apa? Mendidik manusia supaya berjaya, sama ada berjaya hidup dunia ataupun hidup di akhirat. Dan Nabi SAW menyebutkan, kalau sekiranya tak ada perkataan yang baik, diam tu lebih baik, kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diam tu lebih baiklah, kan? Kalau tak ada percakapan yang baik-baik ni, makna diam. Dengan sebab itu ada satu hadis yang lain yang disebut oleh Nabi SAW, al-muslimun man salima muslimuna min yadayhi wa lisanihi. Kan? Muslim yang sempurna ni, Muslim yang baik ni ialah orang yang selamat Muslim yang lain daripada lisan dia dan daripada tangan dia. Jadi dengan sebab itu, orang Muslim ni, dia kena pastikan bahawa lisan dia tadi mesti guna pada tempat atau landasan yang ditentukan, yang baik, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila dia menggunakan lisan dia pada tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu dia akan bercakap, akan menyampaikan sesuatu, akan memberi nasihat kepada benda-benda perkara-perkara yang memberi manfaat kepada manusia lain, ataupun kebaikan itu untuk diri dia atau untuk orang lain. Sebab tu dengan lisan dia tadi,
muslimin yang lain, orang Islam tu dia selamat daripada dia punya lisan dia. Kerana ada orang yang hidup, orang lain tak selamat dengan lisan dia. Apabila dia hidupnya mengumpat, mencerca orang. Sedangkan ada satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan ada orang yang, seorang perempuan yang beribadat pada waktu malamnya, mereka berpuasa pada siangnya dan bersedekah atau menginfakkan hartanya, tetapi pada siangnya menyakiti akan jiran tetangga dia. Dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab lisan, kerana dia tidak menjaga lisan dia. Malam dia beribadat, kan? Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, kan? Kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sah. Berapa banyak orang yang berdiri malam, orang yang berdiri tidak dapat, makna orang yang semayang malam dan sebagainya. Mereka tak dapat apa-apa dari semayang dia, melainkan penat aja. Kerana apa? Kerana punca daripada tadi ialah salah satunya kerana tak menjaga lisan. Orang tak selamat daripada lisan dia. Pagi-pagi duk cerca orang, mengumpat orang. Maka hari ini kita melihat orang mengalihkan perkataan itu ialah dalam bentuk yang lebih moden, lebih canggih. Mereka menggunakan jari mereka, type macam-macam, kan, guna WhatsApp, guna media masa elektronik, kan, untuk menyebarkan kalam dia tadi, diterjemah, diinformasi kepada benda yang lebih canggih. Jadi inilah yang berlaku dalam kehidupan manusia. Jadi Nabi SAW menyebutkan kalau kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah bercakap yang baik-baik, kan? Itu yang kedua. Yang ketiganya, nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang ketiga ialah silul arham. Maknanya menyambung silaturahim. Silaturahim ni ialah berkhususan kepada ahli keluarga, kan? Kerana menyambung silaturahim ni, al-Imam dalam kitab Kabair, kan? Dalam kitab Kabair disebutkan salah satu daripada dosa besar, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam Al-Kabair, salah satu daripada dosa besar ialah orang yang memutuskan silaturahim. Jadi dengan sebab itu dia termasuk daripada 70 kabair. Salah satu kabairnya ialah memutuskan silatul arham. Mana orang yang menyambung silaturahim ni Nabi suruh, tapi salah satu daripada dosa besarnya ialah memutuskan silaturahim. Jadi dengan sebab itu orang yang nak masuk syurga dengan mudah sambung silaturahim. Jadi dengan sebab itu menyambung silaturahim ni dia kembali balik pada nombor satu. Nombor satu ia apa? Kalau nak berkasih sayang, balik-balik kepada beri salam. Kerana beri salam ni itu adalah permulaan untuk kita mengikat kasih sayang di antara keluarga. Jadi perkara yang yang ketiga, menyambung silaturahim. Yang keempatnya, amalan yang disebut oleh Nabi SAW untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, wa at'imut ta'am. Beri makan kepada manusia. Memberi makan ini tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, asbab tu menjadi asbab. Kemungkinan orang yang susah, kan, orang yang tak pernah menghasilkan makanan yang baik-baik, yang sedap, kan, bila kita memberi makan, dia akan dapat makan dengan sesuatu yang halal. Jadi dengan sebab itu tanda-tanda berkatnya makanan itu apabila disentuh oleh ramai orang. Tanda makanan kita berkat, kan? Sebab ada orang suka makan sembunyi, tapi berbunyi, kan? Dia makan seorang ni, kan? Terutama makan keropok mana boleh tak berbunyi lah, Kakin jadi dia mesti berbunyi. Jadi dia makan seorang je. Jadi tanda berkat makanan kita tu iaitu apabila kita kongsikan dengan orang lain dan disentuh oleh banyak tangan. Jadi dengan sebab tu kita jamaah-jamaah Quran ni pagi-pagi lepas habis talaki Quran, mereka ni bawa makanan, kan.
Jadi makanan tu disentuh oleh ramai. Terutama yang menyentuhnya orang ahli-ahli Quran juga. Memang berkat lah makanan tu. Jadi ini disuruh kita apa? Wa at'imut ta'am, memberi makan kepada orang kan. Jadi yang kelimanya, ni perkara yang terakhir kan. Dah malam-malam ni tak payah panjang-panjang lah kan. Tengok dia tunduk macam angguk nak tidur kan. Dia ada tunduk tu angguk macam lama lagi. Tak, ni kita pendek-pendek je kan. Mungkin esok kita panjang lah ikut timetable kita lah. Dan yang kelimanya, qum wan nasu niyamun kan. Qum bil laili wan nasu niyamun. Bangun pada waktu malam ketika mana manusia semua sedang tidur. Yang ini malam ni itu cabaran besar lah. Tak tahu malam ni sanggup bangun ke tak sanggup bangun kan. Jadi bangun pada waktu malam, sebab malam ni dia ada rahsia kan. Allah Ta'ala jadikan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi ayat-ayat yang kita tengok di dalam Al-Quran, banyak Allah Ta'ala suruh supaya kita ni bangun malam. Kerana malam ni rahsianya besar. Kerana malam orang lebih nyenyak tidur. Dan kita perlu ingat, bila orang tidur malam ni, mereka ni diikat oleh 3 ikatan oleh syaitan. Kan? Ni malam ni kita tidur ni kan, semua kena ikat. Kan? Syaitan akan ikat kita dengan 3 ikatan. Apabila kita bangun malam, maka satu simpulan ikatan itu terbuka. Maka dua lagi ikatan ada. Biasanya, dia menjadi kebiasaannya bila orang bangun tidur, dia akan duduk dulu. Kan? Dia akan duduk kat penjuru katil, tepi katil. Maka pada waktu itu syaitan akan membisikkan, malam masih panjang, kau tengah belayar ni. Kan? Jadi dengan sebab itu, kalau sekiranya dia tidur balik, jawabnya dia tak bangun dah lepas tu. Jadi bila orang bangun untuk maknanya berwuduk, terbuka satu simpulan, dan bila mereka semayang, maka terulailah ketiga-tiga simpulan ikatan daripada syaitan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bangun malam ni dengan sebab itu orang yang boleh bangun malam, itu satu jihad yang begitu besar. Jihad yang besar. Kenapa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Mereka ni orang yang bangun malam ni, mereka ni berdiri untuk tahajud. Bertahajud ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu hanya orang-orang yang bermujahadah sahaja yang mampu untuk melakukan perkara yang demikian. Dengan sebab itu Nabi kata udkhuluha bisalam. Siapa yang boleh buat 5 perkara ni, mereka akan masuk syurga dengan sejahtera. Mereka akan masuk syurga dengan selamat. Jadi inilah 5 perkara yang kita nak ingatkan pada malam ni. Yang pertamanya menyampaikan atau menyebarkan salam. Yang keduanya memberi. Yang keduanya bercakap perkara yang baik. Yang baik-baik. Kalau tak ada, diam. Yang ketiganya menyambung silaturahim. Yang keempatnya memberi makan kepada pada orang sama, memberi makan kepada manusia. Dan yang kelimanya bangun ketika mana manusia tengah tidur untuk mendirikan ibadat malam. Jadi inilah 5 perkara yang kita nak kongsikan pada malam ni, supaya kita boleh hadamkan sebelum kita tidur. Dan insya-Allah besok kita masih ingat lagi 5 perkara ringkas, 5 perkara mudah tetapi manfaatnya besar yang boleh menyelamatkan manusia. Kerana salah satu daripada tanda orang cinta kepada Nabi SAW, Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ata'ani. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia telah taat kepada aku. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ni sikit sebanyak
memberikan kebaikan dan perkara yang baru dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan menyampaikan info-info yang lain, kongsikan info yang lain pada masa-masa yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mali ada yang cakap? Tak ada. Okey. Jadi insya-Allah kita mengharapkan pada peserta dapat mengikut timetable yang telah disediakan. Besok waktu makan pagi, waktu tengah hari, dan jangan lupa besok ada satu slot lagi kan, kuliah selepas Zuhur. Kuliah Zuhur. Jadi kita minta maaf lah sebab apa kawasan area makan kita tu terpaksa melalui kawasan tu dah tak ada lain lah. Memang kena situ je. Kalau nak lalu tempat lain kena buat kapal lain kan. Memang kena lalu kat situ. Jadi pandai-pandai je lah kan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, kerana niat kita datang perjalanan kita, safar kita ni kerana kita nak buat yang baik-baik, bukan kita nak cari yang tidak elok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjalanan kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Ahlat Taqwa wa Ahlal Maghfirah, Ya Zakiraz Zakirin, Tub alaina taubatan nasuha, وزدنا برحمة وفضلك وزدنا بفضل رحمة يا نورا وظهورا ونورا وظهورا وطهورا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك برحمتك اللهم إنا نسألك برحمتك اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. بسم الله.